Okey, saya kat Johor, ECA Johor. Okey, saya testimoni saya ada kanser lah. Saya dah buat pembedahan pada tahun 2015, buang uterus. Tapi kanser tu balik semula pada tahun 2018. Maknanya saya bleeding dari tahun 2018 sampai 2022. Bleeding macam orang period lah kan. Cumanya bila diperkenalkan dengan Alora oleh cousin saya ni, pakailah. Masa tu bermula dengan boxer je. 4 bulan, pendarahan tu makin berkurangan. Bulan ke-5 tu pakai Alora Pen. Start pakai Alora Pen. Pakai Alhamdulillah, bleeding stop. Bleeding stop yang 5 tahun tu, stop dalam masa 5 bulan. So, Alhamdulillah, tu rezeki DBE lah. Lepas tu sekarang Alhamdulillah, pendarahan tu dah tak ada. Dan kita start sharing lah pada kawan-kawan kan, supaya cubalah, apa salahnya mencuba kan. Benda tu pun dah ada kajian sains apa semua. Kalau yang supplement ada makan? Supplement lepas dapat produk free tu makanlah Shiruto. Lepas tu semua produk dah makan pun, memang continuously makan lah. Zenkoso, Shiruto memang makan banyak jugalah, sehari 4 ke 6 sachet. Sebab kita ada kanser kan. Alhamdulillah bila makan immune ni tak pernah kena COVID pun. Alhamdulillah, rezeki. Tak pernah rasa pun macam mana COVID tu. Mungkin Allah dah uji tang lain kan. Alhamdulillah. Kalau demam sikit pun sekarang makan Shiruto je. Tak ada nak makan Panadol apa semua tak ada. Shiruto memang tak putus lah. Shiruto memang tak putus. Alhamdulillah. Itu je. Tambah.